ya. Apa-apa pun kau boleh cuba ni brand ni. Daripada Sri Ternak, korang pergi cari kat Rosyamad. Ni dia, siapa pernah beli Sri Ternak kentang maksudnya kentang goreng. Korang pernah beli tak daripada jenama Sri Ternak ni? Dia tak ada apa, dia sedap, tak ada masalah. Dia punya pelbagai saiz ada dia ada 3 saiz. Yang ini yang warna kuning ni, dia maksudnya kentang lurus. Dia ada yang keli, ada yang jenis bukan apa orang panggil, macam potong dia sengit-sengit tu kan. Lepas tu ada yang tebal sedikit. Murah je. Yang ni murah je. Korang boleh cuba cari kat Rosyamad. Dengan harga RM5 lebih dapat macam ni. Korang kena cuba lah. Okay, saya dah banyak kali cuba. Jom kita nak masak dulu.